Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan mengenai jurnal kesihatan diri dan diet ketogenik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli. Kesihatan diri merupakan aspek fundamental yang mengaruhi kesejahteraan fizikal, mental dan sosial seseorang. Bagi memantau tahap kesihatan secara objektif, satu projek jurnal kesihatan diri telah dilaksanakan selama 8 minggu. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk membolehkan setiap ahli kumpulan kami meneliti cara gaya hidup harian mereka dan mengambil langkah yang lebih proaktif bagi meningkatkan penjagaan kesihatan diri. Jurnal ini merangkumi 5 dimensi utama yang kami gunakan: senaman, tidur berkualiti, stres, kadar kurang sihat berserta BMI dan blood pressure. Berikut adalah jurnal-jurnal kesihatan yang telah dihasilkan oleh setiap ahli kumpulan selama 8 minggu. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk memantau gaya hidup setiap ahli dan akan dianalisis untuk mengenal pasti individu yang mempunyai gaya hidup yang patut dicontohi. Hasil analisa mendapati bagi komponen piramid makanan, Atirah menunjukkan tahap pematuhan yang tinggi pada minggu awal, namun trend menurun secara beransur-ansur hingga minggu ke-8 menandakan ketidakstabilan dalam pola pemakanan walaupun asas pemakanan seimbang telah diamalkan. Puteri dan Fatin mencatatkan tahap pematuhan sederhana dengan corak yang agak konsisten, manakala Hanah menunjukkan pematuhan sederhana dengan peningkatan pada minggu-minggu akhir mencerminkan kesedaran yang semakin baik terhadap pemakanan sihat. Husna, Nur Sajidah, Jasmira, Usma, Najiha dan Akilah menunjukkan tahap pematuhan yang rendah hingga sederhana serta tidak konsisten, mencerminkan amalan pemakanan seimbang yang masih belum menjadi rutin harian. Bagi komponen senaman pula, Puteri menunjukkan kekerapan dan konsistensi senaman yang paling baik sepanjang 8 minggu, mencerminkan gaya hidup yang aktif dan berdisiplin. Atirah dan Akilah menunjukkan tahap senaman sederhana dengan peningkatan pada minggu tertentu, namun konsistensi masih tidak stabil. Husna, Jasmira dan Hanah mempunyai pola senaman yang berubah-ubah, menunjukkan aktiviti fizikal belum menjadi rutin harian yang stabil. Nur Sajidah, Najiha dan Fatin mencatatkan kekerapan senaman yang rendah dengan beberapa minggu tanpa aktiviti fizikal, menunjukkan senaman belum diamalkan secara berterusan. Usma, walaupun kekerapan rendah, tidak pernah sepenuhnya berhenti bersenam, menunjukkan usaha wujud namun konsistensi masih perlu diperbaiki. Bagi komponen tidur yang berkualiti, Fatin, Akilah dan Hanah menunjukkan pola tidur yang berkualiti tinggi dan stabil, menandakan pengurusan masa rehat yang baik. Puteri dan Jasmira mencatatkan tahap tidur berkualiti yang sederhana tetapi konsisten, menunjukkan disiplin yang memadai dalam memastikan rehat yang cukup. Atirah, Husna dan Usma menunjukkan trend penurunan kualiti tidur, manakala Nur Sajidah dan Najiha mencatatkan pola tidur yang rendah dan semakin menurun, menunjukkan keadaan yang perlu diberi perhatian. Untuk bahagian stres, Puteri, Fatin, Usma dan Akilah menunjukkan tahap stres yang rendah dan stabil sepanjang 8 minggu yang menunjukkan keupayaan mereka mengurus tekanan dengan baik dan berkesan. Atirah, Sajidah dan Hana mencatatkan tahap stres rendah ke sederhana, namun terdapat trend peningkatan secara berperingkat pada beberapa minggu tertentu. Corak ini menggambarkan pengurusan stres yang agak stabil namun masih memerlukan perhatian bagi mengelakkan peningkatan berterusan. Husna, Najiha dan Jasmira pula mengalami tahap stres yang lebih tinggi dan tidak konsisten dengan peningkatan mendadak pada beberapa minggu tertentu. Keadaan ini menunjukkan keperluan kepada strategi pengurusan stres yang lebih berkesan bagi mengekalkan kesejahteraan mental. Bagi komponen seterusnya iaitu tidak atau kurang sihat, Puteri, Usma, Fatin dan Akilah menunjukkan rekod kesihatan yang baik dengan sedikit atau tiada minggu yang tidak atau kurang sihat. Ini menandakan amalan gaya hidup sihat dan penjagaan kesihatan diri yang konsisten. Atirah, Sajidah, Hanah dan Jasmira mencatatkan rekod sederhana dengan beberapa minggu mengalami keadaan kurang sihat yang menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap aspek pemakanan, kualiti tidur dan senaman. Sementara itu, Husna dan Najiha menunjukkan rekod kesihatan yang kurang stabil dengan kekerapan minggu tidak atau kurang sihat yang lebih tinggi. Ini menandakan gaya hidup atau pola pemakanan perlu diperbaiki bagi meningkatkan tahap kesihatan secara keseluruhan. Bagi komponen yang terakhir iaitu BMI dan WH ratio, Atirah, Puteri, Husna dan Fatin mempunyai BMI dalam julat normal serta WH ratio yang rendah ke sederhana, menunjukkan risiko masalah kesihatan rendah dan tahap kesihatan fizikal yang baik. Sajidah dan Usma menunjukkan BMI rendah iaitu pada bawah julat normal pada beberapa minggu walaupun WH ratio berada pada tahap rendah. Keadaan ini menandakan risiko berkaitan kekurangan berat badan dan keperluan pemantauan dari aspek pemakanan seimbang. Najiha, Jasmira, Akilah dan Hana mempunyai BMI normal ke hampir tinggi, namun WH ratio yang tinggi menunjukkan risiko kesihatan sederhana, terutamanya berkaitan pengumpulan lemak abdominal dan lemak visceral yang memerlukan perhatian lebih. Secara keseluruhan, majoriti ahli berada dalam julat BMI yang selamat namun perbezaan nilai WH ratio
menunjukkan bahawa pengurusan pemakanan, aktiviti fizikal dan gaya hidup sihat masih perlu dititik beratkan bagi mengurangkan risiko kesihatan jangka panjang bagi beberapa individu. Secara keseluruhannya, gaya hidup pelajar sangat dipengaruhi oleh tekanan akademik yang menjejaskan kualiti pemakanan, tidur dan kecerdasan. Walaupun majoriti ahli berada pada tahap berat badan yang sihat dengan risiko kesihatan minimum, konsentrasi dalam mengekalkan rutin senaman dan diet yang seimbang masih menjadi cabaran utama bagi kebanyakan ahli. Selain itu, kualiti tidur yang stabil terbukti membantu pengurusan stres yang lebih efektif. Sebagai kesimpulan, program kesejahteraan holistik dan strategi pengurusan emosi di peringkat institusi amat diperlukan bagi menyokong amalan gaya hidup sihat yang berterusan demi kesejahteraan jangka masa panjang pelajar. Terusnya, diet ketogenik atau diet keto. Diet keto ialah corak pemakanan rendah karbohidrat, sederhana protein dan sangat tinggi lemak. Tujuan utama diet ini adalah untuk mengubah bahan api utama badan. Jika biasanya badan kita membakar glukosa daripada sumber seperti nasi ataupun roti, diet keto memaksa badan kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga harian. Apabila karbohidrat disekat secara drastik, hati akan memproses lemak menjadi molekul tenaga yang dipanggil keton. Proses inilah yang kita panggil sebagai fasa ketosis. Diet ini diasaskan pada 1921 oleh Dr. Russell Weider di Mayo Clinic, asalnya sebagai terapi perubatan untuk merawat sawan atau epilepsi. Namun kini ia digunakan secara meluas untuk penurunan berat badan dan pengurusan diabetes. Kaedah diet ketogenik. Kaedah ini memberi tumpuan kepada kawalan pemakanan dan pemilihan makanan yang sesuai untuk menjaga kesihatan. Pemakanan seimbang diamalkan bagi menyokong sistem imun, meningkatkan tenaga dan mengekalkan berat badan ideal. Pengambilan gula dan garam dikawal untuk mengurangkan risiko diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Pemilihan makanan yang betul membantu mengimbangi pengambilan kalori dan nutrien. Amalan diet sihat seperti tidak makan terlalu lewat dan mengawal saiz hidangan dapat mengelakkan pengambilan kalori berlebihan. Selain itu, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari penting untuk menyokong fungsi organ, pencernaan dan mengekalkan keseimbangan badan. Seterusnya adalah kebaikan diet ketogenik. Mari kita mulakan dengan aspek yang paling sinonim dengan diet ketogenik, iaitu keberkesanannya dalam pengurusan komposisi badan. Berdasarkan kajian meta-analisis yang melibatkan 22 kajian berbeza, didapati bahawa kumpulan yang mengamalkan diet ketogenik mengalami pengurangan jisim lemak yang lebih ketara berbanding diet kawalan. Apa yang menarik di sini ialah diet ini tidak hanya mengurangkan berat badan secara rawak, tapi juga mersasarkan lemak badan secara khusus, menjadikannya satu kaedah yang efisien untuk pengurusan berat badan jangka panjang. Bagi individu yang mempunyai masalah obesiti atau faktor risiko metabolik, diet ketogenik menawarkan pendekatan terapeutik untuk memperbaiki profil kesihatan mereka melalui penurunan lemak yang konsisten. Seterusnya, antara kebimbangan utama mengenai diet rendah karbohidrat adalah risiko kehilangan otot atau penurunan prestasi fizikal. Namun, data saintifik menunjukkan bahawa tiada perbezaan ketara dalam jisim otot antara mereka yang mengamalkan diet ketogenik dan diet biasa. Bukan itu sahaja, kekuatan otot seperti yang diukur melalui latihan squat dan bench press serta kuasa letupan otot melalui counter movement jump dapati kekal stabil dan tidak terjejas secara negatif. Secara teknikalnya, diet ini bersifat protein sparing. Ini bermakna dengan mengurangkan perisadaran asid amino seperti leucine, diet ketogenik membantu melindungi protein otot daripada dipecahkan untuk menjadi tenaga sekaligus memelihara jisim otot semasa fasa penurunan lemak. Poin seterusnya adalah mengenai transformasi metabolisme badan. Apabila kita mengamalkan diet ketogenik, badan melalui satu proses adaptasi di mana badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga utama. Bukti klinikal menunjukkan peningkatan tahap peroksidaan lemak yang signifikan dan penurunan nisbah penukaran pernafasan. Penurunan nisbah ini menunjukkan metabolisme tenaga otot berubah daripada bergantung kepada glukosa kepada lemak dan jasad keton. Jasad keton bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan substrat tenaga yang cekap untuk rangka, terutamanya apabila simpanan glikogen adalah rendah. Akhir sekali, jasad kita juga berfungsi sebagai molekul isyarat yang mempengaruhi kesihatan pada tahap selular. Ketosis terbukti dapat meningkatkan kapasiti antioksidan badan, mengurangkan keradangan dan mengaktifkan proses autofagi, iaitu sistem pembersihan sel rosak. Selain itu, terdapat bukti menunjukkan bahawa diet ketogenik boleh berangsang biogenesis mitochondria yang bermaksud sel otot mampu menghasilkan lebih banyak unit berjana tenaga. Jadi, kesemua faktor ini secara kolektif bukan sahaja membantu meningkatkan kesihatan otot dalam jangka panjang, tetapi juga memperbaiki fungsi kardiopulmoneri dan daya tahan sel terhadap tekanan oksidatif. Seterusnya, keburukan ketogenik diet. Seseorang yang mengamalkan ketogenik diet akan menghadapi kesan sampingan awal. Yang pertama adalah sakit kepala, keletihan dan pening. Seterusnya, berasa mual, kegelisahan dan gangguan tidur. Selain itu juga, seseorang akan menghadapi kekurangan konsentrasi atau yang selalu kita dengar sebagai brain fog. Selain itu juga, seseorang yang mengamalkan ketogenik diet akan menghadapi sakit otot dan sembelit pada peringkat awal. Seterusnya, seseorang yang mengamalkan ketogenik diet akan menghadapi risiko jangka pendek dan jangka panjang. Antaranya adalah kekurangan nutrien dan serat atas pemakanan yang tidak seimbang. Selain itu juga akan menghadapi masalah pencernaan, beban ginjal,
ketoksidosis, dan pesan jantung. Diet ketogenik mempunyai potensi tertentu dalam pengurusan penyakit jantung, terutama kesannya terhadap berat badan dan juga profil lipid. Diet ini dapat membantu menurunkan berat badan dan secara tidak langsung dapat mengurangkan beban kerja jantung. Selain itu, beberapa kajian menunjukkan diet ketogenik mampu menurunkan paras triglycerida dan meningkatkan HDL, iaitu kolesterol baik yang melindungi salur darah. Namun begitu, diet ini juga mempunyai risiko. Jika pengambilan lemak tepu seperti mentega dan juga daging berlemak tidak dikawal, paras LDL atau kolesterol jahat akan meningkat, sekaligus meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh itu, diet ketogenik ini tidak sesuai untuk semua pesakit jantung dan perlu diamalkan dengan berhati-hati. Kesimpulannya, diet ketogenik boleh memberi manfaat kepada kesihatan jantung sekiranya diamalkan dengan seimbang dengan pemilihan lemak sihat seperti ikan berlemak, minyak zaitun dan juga kekacang, serta pemantauan daripada profesional kesihatan. Membentangkan mengenai diet ketogenik untuk pesakit kecil manis. Diet ini sesuai untuk pesakit kecil manis kerana mempunyai kawalan karbohidrat yang merupakan glukosa kepada lemak sebagai sumber tenaga utama. Seterusnya, diet ini menghasilkan keton yang membantu mengawal paras gula, kemudian mampu mengurangkan risiko hyperglisma. Seterusnya, antara manfaat diet ini adalah dapat membantu mengawal paras gula darah. Seterusnya, mengurangkan rentangan insulin dan membantu mengurangkan berat badan. Makanan yang boleh diambil adalah seperti protein sederhana, contoh ayam, telur, lemak sihat seperti minyak zaitun, avocado, sayur rendah karbohidrat seperti bayam, habis dan brokoli. Kita sedia maklum bahawanya jenis penyakit kanser ini terdapat banyak jenis dan cara rawatannya pun berbeza. Tapi 3 rawatan umum bagi rawatan kanser adalah seperti kemoterapi, radioterapi dan juga pembedahan. Persoalannya, adakah ketogenik diet ini berkesan untuk pesakit kanser? Seperti mana yang diterangkan oleh rakan saya sebentar tadi berkenai diet ketogenik. Jadi, jika dilihat secara logiknya, diet ini sering dikaitkan dengan pesakit kanser kerana sel kanser didapati sangat bergantung kepada glukosa untuk membesar. Oleh itu, pengurangan paras gula dalam darah melalui diet ketogenik didakwa dapat mengurangkan bekalan tenaga kepada sel kanser sekaligus melambatkan pertumbuhan sel kanser tersebut. Namun begitu, dakwaan ini masih memerlukan bukti saintifik yang lebih kukuh lah. Jadi dari segi manfaat, diet ketogenik ini berpotensi untuk mengawal paras gula darah dan mengurangkan keradangan. Walau bagaimanapun, diet ini juga mempunyai risiko seperti penurunan berat badan yang mendadak, dehidrasi, keletihan dan masalah pencernaan, terutamanya bagi pesakit kanser yang berada pada stage yang keempat ataupun pesakit kanser yang sudah lemah. Oleh itu, sangat penting untuk ditegaskan di sini bahawa diet ketogenik ini bukanlah rawatan untuk kanser, tapi boleh dipertimbangkan sebagai sokongan pemakanan. Okay, jadi pesakit kanser ini perlu mendapatkan nasihat doktor atau pakar diet sebelum mengamalkan diet ini. Kesimpulannya, diet ketogenik menawarkan manfaat yang sangat besar bukan sahaja untuk pengurusan berat badan, malah sebagai terapi sokongan yang efektif bagi penyakit kronik yang disebutkan tadi. Namun perlu diingat, diet ini bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan secara ikut-ikutan. Ia perlulah dilaksanakan dengan ilmu yang betul dan di bawah pengawasan pakar bagi memastikan badan kita mendapat kesihatan jangka panjang yang optimum. Itu sahaja daripada kami mengenai diet ketogenik. Sekian, terima kasih.